Baiklah kawan-kawan, sekarang ni jom kita saksikan kepintaran kawan kita dalam segmen IQ X1. Dub-dab, Dub-dab, dub-dab. Saksikan. Hai adik-adik, bersama Abang Azam kembali dalam segmen IQ at Kids on 2. Sebuah segmen yang menguji kepintaran adik-adik tentang pengetahuan alam serta apa yang berada di sekeliling kita. Jadi apa kata adik-adik, kita lebih dahulu kita saksikan syarat-syarat penyertaan. IQ at Kids on 2 dibahagikan kepada 4 tahap. Setiap tahap menawarkan hadiah yang menarik. Jom kita lihat hadiah-hadiahnya. Bersama Abang Azam di studio, kita ada seorang peserta. Dipersilakan. Hai adik. Hai, Apa khabar? khabar baik. Adik sihat? Sihat? Comel adik. Silakan duduk. Baiklah adik. Siapa nama penuh adik? Siti Nur Aisyah binti Abdul Rahim, Adik Siti Nur Aisyah. Berasal daripada mana? Selangor. Berasal daripada Selangor. Baiklah adik dah bersedia dalam segmen IQ at Kids on 2 ni? Dah. Dah bersedia. Nampak bersemangat adik pada hari ini. Baiklah, kita teruskan soalan di tahap yang pertama. Dengar betul-betul. Dodol kuih tradisional masyarakat. Adakah A. Melayu, B. Cina, C. India ataupun D. Serani? 10 saat dari sekarang adik. A. Melayu. A. Melayu. Tepat sekali. Mudah soalan ini. Baiklah, soalan yang kedua. Soalannya ialah berikan rukun negara yang keempat. Kena berhati-hati. Adakah A. Kedaulatan undang-undang, B. Keluhuran perlembagaan, C. Kesopanan dan kesusilaan ataupun D. Kepercayaan kepada Tuhan? 10 saat dari sekarang adik. A. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Adik-adik di rumah, bagaimana? Mari kita lihat jawapannya. Rukun negara yang keempat adalah A. Kedaulatan undang-undang. Tepat sekali. Baiklah adik Aisyah, nampaknya adik berjaya menjawab soalan di tahap yang pertama dan kedua. Adik akan mara ke soalan di tahap yang ketiga. Tapi untuk pengetahuan adik, adik perlu menjawab 2 soalan dengan tepat untuk ke pusingan yang seterusnya. Soalan yang pertama di pusingan yang ketiga ini, apakah fungsi telekom berhad kepada kita? Adakah A. Membekalkan kuasa elektrik kepada negara, B. Membekalkan kemudahan telefon, C. Pelbagai kemudahan untuk rakyat dan kebersihan, ataupun D. Berkaitan dengan petroleum dan gas asli? 10 saat dari sekarang adik Aisyah. B. Membekalkan kemudahan telefon. Kemudahan telefon ke? Bukan elektrik ke? Kan adik tak nak tukar jawapan? Betul? Betul. Baiklah, masa telah pun tamat. Jawapan adik adalah membekalkan kemudahan telefon. Mari kita lihat jawapan yang sebenar. Fungsi telekom berhad kepada kita adalah membekalkan kemudahan telefon. D. Tepat sekali adik. Baiklah, soalan yang seterusnya. Gembira adik ya. Pasar tani biasanya diadakan pada waktu, adakah A. Petang, B. Malam, C. Pagi ataupun D. Sepanjang hari? 10 saat dari sekarang adik. C. Pagi. C. Pagi. Kalau waktu malam, pasal apa? Pasar malam. Pasal malam. Jawapan yang adik berikan adalah C. Pagi. Mari kita lihat jawapannya. Pasar tani biasanya diadakan pada waktu, ya, tepat sekali, C. Pagi. Pasar tani banyak menjual sayur-sayuran segar. Baiklah, nampaknya adik akan mara ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan di tahap yang keempat. Adik nak menangi hadiah utama? Nah, baiklah, adik perlu menjawab 3 soalan dengan tepat. Dengar betul-betul ya. Soalan pertama di tahap yang keempat. Manakah antara berikut adalah permainan tradisional negara kita? Adakah A. Bola sepak, B. Tenis, C. Sepak takraw ataupun D. Badminton? Apakah jawapannya adik? 10 saat dari sekarang adik Aisyah. C. Sepak takraw. C. Sepak takraw. Bukan tenis? Bola sepak? Bukan. Baiklah, jawapan yang adik berikan adalah sepak takraw. Masa telah pun tamat. Jawapannya ialah berikut adalah permainan tradisional negara kita. Jawapannya tepat sekali. C. Sepak takraw. Permainan yang berasal daripada negara kita. Soalan yang seterusnya. Soalan kedua terakhir. Apakah lambang pada bendera negeri Pulau Pinang? Adakah A. Pokok kelapa,
B. Bintang, C. Bulan ataupun D. Pokok durian. 10 saat dari sekarang, adik. A. Pokok kelapa. A. Pokok kelapa. Bukan pokok durian ke? Kan. Baiklah, masa telah pun tamat. Mari kita lihat jawapannya. Lambang pada bendera negeri Pulau Pinang adalah A. Pokok kelapa. Adik dah hampir ke hadiah utama ni. Dengar betul-betul soalan yang terakhir ni. Jangan salah ya. Petani itu sawah menggunakan seekor kerbau. Adakah A. membaja, B. membajak, C. menanam ataupun D. menuai? 10 saat dari sekarang. Fikir dulu. Apakah yang digunakan oleh petani itu? Kerbau untuk apa? 10 saat dari sekarang. B. Membajak. B. membajak. Nampaknya masa telah pun tamat. Adik sempat memberikan jawapan. Petani itu membajak sawah menggunakan seekor kerbau. Adik-adik di rumah, tepat tak jawapan adik Aisyah? Jawapannya tepat sekali. B. membajak. Tanya Abang Azam ucapkan kerana adik berjaya menjawab kesemua soalan dan memenangi hadiah utama. Adik-adik di rumah, nampaknya adik Aisyah telah memenangi hadiah utama. Adik-adik di rumah pasti nak kan? Sila layari Facebook kami, Bas Jarak Kids on 2 untuk menjadi peserta yang seterusnya. Sehingga kita bertemu kembali pada hari dan waktu yang sama bersama Abang Azam dalam IQ at Kids on 2. Bye-bye adik-adik. Kawan-kawan yang kat rumah tu, ada cuba tak jawab soalan tadi tu? Jadi jangan lupa untuk bersama Abang Azam minggu depan dalam segmen IQ. Dan sekarang jom kita saksikan rancangan seterusnya.